Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu lagi dalam satu lagi sesi pendengar exam di mana dalam video pada kali ini saya akan menerangkan mengenai dua jawatan iaitu Pegawai Penguatkuasa Grade KP9 serta Penolong Pegawai Penguatkuasa Grade KP5. Kedua-dua jawatan ini di bawah ambilan JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan. Tahniah saya ucapkan kepada anda yang terpilih menduduki ujian pada kali ini. So gunakan kesempatan yang ada ni untuk dengar, untuk buat persiapan yang terbaik untuk hadapi ujian pada kali ini. So jangan tutup sebelum habis, jangan skip dan sebagainya kerana ada banyak info yang bakal saya kongsikan kepada anda semua dalam video pada kali ini. So kalau bagi anda yang belum lagi subscribe, belum follow, klik button subscribe dan button follow yang ada di bawah video ini. Okey, so tanpa melengahkan masa, jom saya sentuh mengenai ujian psikometrik Pegawai Penguatkuasa Grade KP9 dan Penolong Pegawai Penguatkuasa Grade KP5. Untuk pengetahuan anda, dalam ujian psikometrik ini, anda akan diuji dengan 5 traits ataupun 5 teras yang akan menentukan sama ada anda ni memiliki ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi seorang pegawai penguatkuasa KP9 serta penolong pegawai penguatkuasa Grade KP5. So, 5 teras ini ataupun 5 traits ini ada dalam ke-100 lebih soalan dalam ujian psikometrik ini dan ada dalam kesemua jawatan yang ada dalam SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Semua jawatan, tak kisahlah grade apa pun, grade 9 ke, grade 5 ke, grade 3 ke, ada 5 teras ini. So, kalau sama, apa yang beza je? Okay. Apa yang membezakan antara setiap jawatan adalah dari segi teras ataupun traits yang perlu difokus. Dan bagaimana cara nak tentukan apakah teras tu adalah dengan faham apakah job description ataupun skop tugas sesuatu jawatan ni. So tadi sebelum saya rekod video ni, saya dah buat sikit research tentang kedua-dua jawatan ini. So untuk jawatan yang pertama, Pegawai Penguatkuasa Grade KP9, daripada 5 teras ini, anda perlu fokus kepada 3 ini sahaja, iaitu disiplin, kepimpinan dan komunikasi. Saya ulang, disiplin, kepimpinan, komunikasi. So ini maksudnya apa? So nanti dalam exam nanti, bila anda nampak soalan disiplin, soalan kepimpinan, soalan komunikasi, tolong pilih jawapan yang positif. Positif maksud apa? Positif bermaksud kalau statement soalan yang diberikan tu adalah statement yang positif. So anda kena menyokong statement yang diberikan tu dengan pilih jawapan sangat setuju. Manakala kalau statement tu statement negatif, anda pilih sangat tidak setuju. Okey, so ini yang membezakan antara setiap jawatan yang ada dalam ujian psikometrik. Okay. So untuk pegawai penguatkuasa KP9, fokus kepada 3 ini, iaitu disiplin, kepimpinan dan komunikasi. So ini untuk KP9. KP5 apa? KP5 ini. Okay, ini untuk KP5. Untuk KP5, penolong pegawai penguatkuasa KP5, anda perlu fokus kepada disiplin, komunikasi, kerjasama. Saya ulang, disiplin, komunikasi, kerjasama. So ini sama juga tadi dengan KP9. So bila anda nampak soalan dalam ketiga-tiga teras ini, pilih jawapan yang positif. Okey? So sekarang anda clear perbezaan ataupun cara menjawab dalam ujian psikometrik ni untuk teras-teras yang perlu anda fokus. Okey? Sebab ramai saya nampak sebelum ni mereka tersalah pilih kategori ataupun tersalah pilih teras yang menyebabkan mereka tidak berjaya untuk melepasi peringkat ujian psikometrik ini. Okey. Alright, so ini penting untuk anda faham, penting untuk anda fokus betul-betul. Okey, so ulang balik. Untuk KP9 fokus kepada disiplin, kepimpinan, komunikasi. Manakala untuk KP5 fokus kepada disiplin, komunikasi, kerjasama. So cari seberapa banyak set soalan ujian psikometrik yang boleh
dan buat latihan. Kerana semakin banyak anda buat latihan, anda akan nampak apakah pattern, apakah keyword untuk membezakan soalan disiplin, soalan komunikasi, soalan kerjasama, soalan emosi serta soalan kepimpinan. Okey, so semakin banyak anda buat latihan, anda akan nampak bagaimana pattern tu. Oh, soalan disiplin macam ni. Oh, soalan kepimpinan macam ni. Oh, soalan komunikasi macam ni. Okey, so cari seberapa banyak set soalan ujian psikometrik yang boleh dan buat latihan. Okey, so faham tak setakat ni? Kalau masih kurang faham, anda boleh terus tanya di ruang komen. So nanti insya-Allah saya akan cuba membantu anda dengan menjawab soalan-soalan yang anda berikan tu. Okey, alright. Seterusnya, okey, saya tunjukkan contoh soalan. Okey, contoh soalan untuk kerjasama. Okey, saya boleh menyesuaikan diri dengan orang yang tidak sehaluan dengan saya. Ingat tadi yang saya mention tadi, first kali baca soalan tu. Adakah statement soalan ni statement positif ataupun statement negatif? Okey, kalau statement positif untuk teras yang anda perlu fokus, pilih A, sangat setuju. Kalau teras yang tak perlu fokus, pilih E, sangat tidak setuju. Okey, clear Ni untuk soalan kerjasama. Seterusnya untuk soalan emosi. Okey, pernahkah terlintas di fikiran anda bahawa ibu bapa anda membenci anda? Okey, statement ni, statement positif atau statement negatif? Okey, kalau statement negatif untuk taraf yang perlu difokus, untuk taraf yang tak perlu difokus, anda perlu pilih A, sangat setuju. Okey, so ini untuk taraf yang tak perlu fokus, emosi. Komunikasi pula, okey, saya berani menyuarakan pendapat sama ada diterima ataupun tidak. Ini untuk soalan komunikasi. Next, soalan disiplin. Okey, saya akan memberhentikan kenderaan di lampu syarat merah. Walaupun ketika itu waktu tengah malam yang tiada kenderaan lain pun di atas jalan. Maksud ini contoh contoh soalan disiplin. Ulang balik, ini contoh soalan kerjasama, emosi, komunikasi, disiplin dan kepimpinan. Ini contoh soalan kepimpinan. Apabila merancang sesuatu, saya akan menyediakan beberapa alternatif. Okey, clear? Right, so tadi saya dah terangkan tentang teras yang perlu difokus untuk KP9, untuk KP5. Okay, dan saya juga ada tunjukkan contoh soalan untuk 5 teras tu, iaitu teras kerjasama, teras emosi, teras komunikasi, teras disiplin dan teras kepimpinan. Okay, kesemua ini bermaksud apa? So anda sekarang ni, tugas anda cuba cari seberapa banyak set soalan ujian psikometrik yang boleh dan buat latihan. Okey. Seperti yang saya beritahu tadi, semakin banyak anda buat latihan, anda akan nampak apakah pattern yang diperlukan, yang ada dalam setiap teras ni. Contohnya, teras kepimpinan. So, apakah yang menentukan soalan ini berada dalam teras kepimpinan? Ini adalah keyword dia. Merancang. Okey, merancang. Sebagai seorang ketua, sebagai seorang leader, keyword merancang ini dekat dengan anda. Okay, so cari seberapa banyak set soalan psikometrik yang boleh dan buat latihan. Okay, so tapi kalau anda dah stuck, dah blur, dah cangkut, tak tahu dekat mana nak cari ni, dah cari merata tempat, tak jumpa. Ini saya ada sediakan set soalan khas untuk ujian psikometrik. Okey. So dalam ujian psikometrik ini dalam e-book ini mengandungi penerangan lengkap tentang psikometrik. Ada 200 contoh soalan ujian psikometrik beserta dengan cadangan jawapannya sekali. Okey. Ini e-book general untuk anda. Ini adalah e-book general. Di mana e-book ini anda boleh gunakan untuk kesemua jawatan yang ada dalam SPA. So dengan dapatkan e-book general ini, e-book umum ni, saya akan berikan secara percuma 2 e-book khas ini. Okey, untuk KP9, pegawai penguasa grade KP9 dan juga
penolong pegawai penguatkuasa grade KP5. Okey, kedua-dua e-book ini adalah percuma kepada anda yang dapatkan e-book general ini. Okey, so dalam e-book yang khas ini untuk KP9 dan KP5, saya ada masukkan 100 contoh soalan ujian psikometrik khas untuk KP9 dan KP5 berserta dengan penerangan lengkap tentang jawatan, penerangan lengkap tentang teras perlu fokus, penerangan lengkap tentang teras tak perlu fokus, dan juga 100 contoh soalan khas untuk ujian psikometrik pegawai penguatkuasa KP9 dan KP5. Okey, di sini saya nak tunjukkan kandungan e-book yang akan anda dapat. Okey, so ini untuk e-book KP9 pegawai penguatkuasa seperti kita tahu tadi. Dalam ini ada penerangan lengkap tentang jawatan, tentang teras, okey, dan juga tentang teras fokus dan teras tak fokus, beserta dengan 100 contoh soalan khas untuk KP9. Anda melihat di sini ada contoh soalan, ada teras sekali, teras dia, contoh soalan, ada cadangan jawapan dan penerangan kepada jawapan yang kita berikan tu. Okey, so ini untuk teras yang perlu difokus. Manakala di bawah ni, okey, di bawah ni ada okey, di bawah ni ada teras yang tak perlu difokus. Okey, ni untuk jawatan pegawai penguatkuasa grade KP9. Okey, KP9. Okey, ni yang tak perlu fokus. Sama juga untuk KP5. Okey, KP5 dan juga penerangan lengkap tentang jawatan, tentang teras dan juga 100 contoh soalan untuk anda buat latihan. Ini untuk teras yang perlu difokus, sama format dia. Ada nama teras, ada soalan, ada jawapan berserta dengan penerangan kepada setiap jawapan yang kita berikan tu. Tengok di bawah sekali ni ada soalan yang tak perlu difokus. Okey, so mudah untuk anda semak dan buat latihan untuk membolehkan anda ni lebih nampak apakah bentuk soalan yang akan anda hadapi nanti dalam ujian psikometrik untuk kedua-dua jawatan KP5 beserta dengan KP9. So, bagaimana nak dapatkan e-book ni? Okey, bagaimana nak dapatkan e-book ni? Mudah saja. Anda boleh pergi terus ke link ini www.ujianpsikometrik.com/penguatkuasa ataupun boleh terus klik link yang ada di bawah video ini di bahagian description beserta dengan di bahagian komen. Anda terus klik link tu dan anda akan dapat link download nanti selepas anda dapatkan kedua-dua e-book ini. Okey, hanya buat satu belian ini anda dapat 2 e-book ini percuma. Sorry, anda dapat 3. Okey, 3 Satu dapat ini e-book umum ini. Umum ni anda boleh gunakan untuk kesemua jawatan yang ada di bawah SPA. Manakala kedua-dua e-book ini adalah percuma khas untuk mereka, untuk anda yang dapatkan rujukan ujian psikometrik ini melalui link ini sahaja. Okey, terus klik link ini untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik. Okey, so jumpa lagi dalam video akan datang. Anda memang terbaik. Assalamualaikum.